Ya. Raya Ahad. Dah hari raya dah. Hari raya dah. Hari tu Mekah, 9 Mekah ah. Alhamdulillah susah sungguh keceknya. Nak sai payah. Itu kan. Cara semelah, cara demo lah. Kita semelah sakut, kita semelah. Kita semelah Allah, tak sakut nak kita semelah. Ka demo lah semelah gitu. Tu. Pakai ikut demo lah. Kau ikut kita raya hari senang. Ikut kita raya hari senang. Pada mata raya, ikut demo semelah lah. Mana ada belak kali. Gitu, Alah anu kita pun pakai ikut mung gitu untuk kali ni. Mungkin mu raya tak supo. Mu tak ikut kami. Sedekah kita ni meliputi bukan kat kita saja kan. Perakat tuaเลย. Tua. Tak itu ke? Kita tak saya turun. Malah cara demo. Tu tak ada nak ganggu apa. Minta maaf. Gitu je. Tak anak nama sebelah. Belah raya pandangnya. Tu cara berkecak. Demo minat cari kita. Dan tak cari tak dah. Tu lah. Baik mana pula? Ya ilmu. Tak ada apa ilmu kita jual. Tak mesti kita jual lembu selesai. Tak ada mesti kita semelah. Orang gerbet sendiri tu afdal semelahnya. Tak anak, cari orang pandai. Macam kita tak ada raya lagi nak gerbet ni tak ada raya. Ini baru hari 9. Tengok tu, kamu duk bergadah kita puasa dia kata haram. Puasa hari raya haram kan? Mana hari senang tu? Hari senang. Hari ni hari 9. Pak kita puasa. Dia kata haram. Puasa hari raya. Gitu tak? Puasa hari raya haram. Pak kita kena bayar tak sah. Tak ada masuk raya lagi. Pakai demo lah. Tak belak apa. Lemu ku jual. Mu beli aku jual lemu kamu 30,000 baht. Mu bayar aku selesai. Coba. Saya boleh bukan tak boleh saya tapi bak ni kecak tak boleh. Nampak dah tu? Gitu. Tu dia. Orang ramai gini mon kita nak jadi kita nak cari kita pula. Tu dia. Ni apa ni ni? Dia kata apakah hukum minum air soda je tulis tu. Lepas tu soda sing je tulis tu. Apa maksud? Sing Melayu ke sing Sial? Sing Sial? Singo tu lah. Maknanya air soda cak singo. Air soda cak singo. Baik. Air soda dah dia tanya apa hukum. Lepas tu apa tanya lagi? Air soda cak singo. Cak ikut nak badak ke apa sama haram belaka. Makan dah. Makan badak haram, cak gajah apa haram. Dah itu ke? Lepas tu dia tanya apa ni? Minum air soda sing. Apakah hukum? Kalau dia mau fikir dia mau hukum sendiri panggil air soda. Apa air soda? Air soda. Apa air soda? Tawa gitu. Apa? Ada nak tanya, dah tak minum semua air tawa. Ada orang kata apa? Dia nak pergi ke mana lagi tu wak lalak. Dia bagi wak lalak. Masih apa mabuk dah? Dak. Apa? Ada apa? Mai kelas ya ada apa? Payah ada terhalang tak? Tak ada. Tak ada tak sah main terhalang tak ada ke? Tapi dah tak ada sorah, tak ada terhalang apa tak ada dah. Ya dua je kaedah kita. Al halal bayyinun. Fa ya halal tu terang nyata. Wal haram bayyinun.
Hak haram pun terang nyata. Lepas tu abainahuma. Ada antara yang halal dan antara haram tu umurun mustabihatun. Apa yang subhat. Pas subhat tanya tuan dia. Dah tanya sini, anda tak boleh. Lah ni mana ini juga? Pulalah kepada ni dia panggil syubhat lah tu. Syubhat kerana tak ada nyata kata haram. Mabuk dak. Tak ada kan? Apa maksud alkohol? Alkohol dia banyak pula cara dia tu. Semua ada alkohol, tapi ada alkohol lah. Apa sosan tu. Tu ada semua alkohol tu. Jadi air soda kadang-kadang dia mau duk bubuh dalam apa tu? Dalam arak dia mau bubuh juga. Arak betul-betul nak wislu sikit dah. Ya kerik dia tinggi sangat dia mau bubuh. Mungkin ni capur jadi kurang sikit gitu. Ya air soda ni. Ia daripada apa? Dia buat daripada apa air soda? Tahu tak? Lawah malah. Ya. Sampai tak ada terah lah. Tak ada terah haram. Ada halal. Tu terai bayinun. Lah ada itu dah siada. Al-halal bayinun. Wal-haram bayinun. Wa bainahuma umurun mustabihatun. Lepas tu dia kata lagu no. Takut kau mana. Takut nak berani lah. Halal dah tu. Sahabat dia mau nak witra halal. Bukan halan. Bukan halal arak. Terah halalun. Tak itu kan? Bukan terah halan. Itulah ayat tu. Apa dah? Tu. Tak ada habis dah. Ada bahasa dah. Tu dia. Encik mak. Habis. Oh ada terah halal dah. Ni tak usah tengok. Masalah kita kata kita boleh sembelih. Itu tak apa. Kena cara juga orang kata kena ingat kalau tidak berbaik. Kata orang nak berbaik ada. Orang nak gerbek bukan orang nak sembelih. Anda kita ni mana ketulung dia meminta tolong sembelih kita sembelih tapi jangan ke upah. Jangan ke upah. Tak boleh tu. Nah, tu dia. Ke upah ni mana gerbek ni kan Tapi kita orang sembelih bukan apa ni. Mandemo bukan bagi upah dah. Dia hadiah. Apa bukan upah. Gitu. Hak saatnya kau gitu deh. Ada kena ular hak tu. Hak ni dia kata kita ada duit banyak. Maksud duit banyak sini tu mana untuk nak pergi ke Mekah tu gak lebih lah pada perbelanjaan pergi balik tu. Tetapi kita uzur. Begitu. Kita uzur nak tanya kata adakah wajib pergi buat haji? Ya. Ini masuk dalam kata manistata'a ilaihi sabila. Tapi dia istita'ah yang ngaji tu bit dua pula situ. Ya Allah Ta'ala kata walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Mula Allah Ta'ala borong dulu. Bagi Allah atas manusia mana wajib atas manusia. Tak ada kait dulu. Hajjul bait kena mengunjungkan kait Baitillah secara ibadat haji. Lepas tu mari semula manistata'a ilaihi sabila. Yang ngaji kaedah panggil badal. Kerana ke manusia hak wajib kena pergi tu semua manusia ke? Manistata'a ilaihi sabila. Mereka manusia hak kuasa kepada kuasa jalan untuk menuju ke sana. Lagu mana tersuai kuasa? Dengan bahawa orang kuat boleh pergi sendiri. Kalau tempat dekat boleh berjalan pergi. Tak berapa jauh boleh naik kenderaan pergi. Tu wajib masalah istita'ah binafsih. Nak upah orang, nak wakil ke orang tak boleh. Kena tuas sendiri. Dia panggil istita'ah binafsih. Adapun soalan ini orang tu banyak duit bermakna untuk jadi perbelanjaan iyaban wa zahaban pergi balik boleh belanjaan. Agaklah ni tambah lah. Dah itu kan? Dia siap belakang dah tu. Berapa ratus ribu ni lah ni? Haji ni. 200. 208. Ada 200 dah ke? Ya gini pula harganya. Tengok di sana pula.
Nak duduk dihalang kat nu. Nak pergi di hujung kat nu. Tu ada belakang murah mahal je di tempat tu pula. Nah, tak apalah. Maknanya 200,000, 205, 208. Nak duduk tempat habitat ni kan. Ada. 208. Baik. Orang ni duit berjuta-juta. Apa kata dia duit banyak. Tapi nak kita alih uzur. Maka orang panggil masuk dalam manistata'a ilaihi sabila, tapi istita'ah bi ghairi orang panggil. Sebab dia ada duit tapi dia nak pergi sendiri tak boleh, wajib atasnya haji tapi secara wakil kat orang lain. Boleh, tak nak nanti kena mati, tak nak tunggu mati dulu dak lah. Gitu. Nah, panggil satu orang, aku wakil kamu lah pada tu lawak haji kat aku wakil kamu pada wak haji kat aku. Apa tu berapa perbelanjaan banyak mana tambah apa ya, aku semualah tanggung. Hadiah tu dibuat kita. Hasil sah. Nah, sebab masuk dalam mereka yang wajib atasnya haji tapi tak kuasa sendiri. Dia panggil ma'dhub, dia panggil kita. Boleh wakil. Tak kedai ke? Tak kedai. Lepas buat haji tak sekolah. Lepas buat haji duk lepas semula, segar klik semula. Macam mana? Kena pergi sendiri. Kena pergi sendiri pula. Tu dia dah. Mana kalau dia tak segar sapak sudah agak cukup dengan itulah, lepas dengan itu dah lah. Kalau pergi segar molek tak sekor dah orangnya. Hati dia wajib pergi sendiri. Wajib pergi sendiri. Hak tadi tu patut buat sementara gitu ya. Tapi kalau dia mati dengan gitu, panjangnya uzur sampai mati, tak ada pada lepas dengan tu dah. Itu. Nah. Ana? Kau kena? Iya. Ya ni sakit dengan puasa puak ni. Sakit dengan puasa puak ni. Jadi orang ni dia sakit yang tidak diharapkan sembuh. Nah, masalah waman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Nah. Apabila dia sakit dia kat yang tidak diharapkan sembuh. Kemudian apabila begitu dia boleh tak puasa. Boleh tak puasa. Apabila boleh tak puasa, boleh dia bayar fidyah. Hingga hak ni duduk khilaf ulama antara adakah bila orang sakit tidak harap sembuh supaya juga orang tua, adakah wajib atasnya puasa kemudian apa fidyah tu ganti puasa, kau tak wajib dimula lagi wajib fidyah selalu. Dia khilaf situ. Maka kita bina atas khilaf tu. Kalau bina di atas khilaf kata orang ni tak wajib puasa, wajib fidyah lalu dah. Jadi bayar fidyah, bayar. Rata-ratanya segi sekal, segi segar luar biasa tak sekar. Maka tak ada kena qada apa dah lah. Sebab masa tu dia wajib fidyah. Tu faedah khilaf tu dah. Tapi kalau kita kisakut tak kata bukan dia wajib fidyah, wajib dia puasa. Tapi fidyah ni ganti puasa. Hak tu nak klik onu. Lepas tu berlaku ni sebenarnya. Tak itu kan? Berlaku atas kata wajib daripada awal lagi dah fidyah. Itu dia. Baik. Apa tu hak haji sana tu dah. Selesai. Kita tengok satu lagi. Dia tanya pula sekadar manakah duduk bagi khatib di antara dua khutbah Jumaat hak yang sempurna. Hak sempurna. Bukan tak ada tanya hak sekadar sah ni. Nah. Jadi hak sekadar sah tu iaitu sekadar tumakninah. Duduk. Sekiranya kali kata subhanallah, teluh. Bangun semula tak apa dah lah. Tapi bila kata berkata duduk maksudnya tenang segala anggota besar dah. Bukan dia cari surat dah. Ada orang tu duduk tapi tak ada dia tamakninah lah. Turun duduk duduk tak ada tamakninah, ambil surat tu, letak surat ni, ambil hak ni duduk. Lepas tu bangun. Kali kira masa duduk tu lama juga, banyak minit juga. Tapi ni tak tua, tak ada bergerak, tak ada berhenti segala anggota besar. Itu tak dibilang tu.
Ayah nak kita duduk mak. Sekiranya kalau kata ada suruh kata, sekali kata duduk mak. Subhanallah. Teluh. Yang bergerak semula. Supaya temak ninah rakaat sujud tu lah. Tu kurang-kurang dia. Lepas tu disunatkan di samping duduk tu baca qul huwallahu surah Ikhlas. Sekali. Lepas tu ada orang-orang ada tu duduk berdoa tak apa celah tu. Tu lah. Habis. Tu kadah hak penama hak sunat. Jangan lama sangat. Kalau lama bilangnya lama pada urut bila tak lama. Duk minum apa itu ini. Sekata bila lama tu putus, bila putus nak mula tebas semula. Dia tak boleh putus dah. Itulah pendek kata pulakan uruh hak tu. Cukup. Hak ni apa ni surat hak bila apa tak tahu juga ni. Hak saat ni ke hak lama duduk sini ni. Dia tanya gini, apakah hukum bersahabat dengan malaikat? Kita ambil Melayu bersahabat masa kita ke apa? Bersaing. Apakah hukum bersaing dengan malaikat? Molek lah. Boleh bersaing dengan malaikat. Yang malaikat tu hamba yang mulia. Hamba yang maksum. Tiba-tiba bersaing dengan malaikat. Malaikat dia tak bersaing, dia tak juru. Tapi siapa nampak? Katakanlah kalau Tuhan beri ke dia. Benar mungkin. Dia nak beri nampak. Tengok ni puan malaikat Jibril duduk mari sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puan sahabat tak nampak. Satu kali pakat nampak belakang. Duduk ramai gini, mari kong. Assalamualaikum. Okey salam. Apa bi salam? Nabi jawab sallallahu alaihi wasallam. Dia kata adnu. Dia tanya, boleh aku nak masuk? Nabi kata, denu, sila masuk. Hampirkan dananya denu. Dia 3 kali dia ulang. Adenu. Nabi kata, denu. Dia kata lagi, adenu. Denu. Masuk, kong. Pelaga lutut dia dengan lutut Nabi SAW. Serta menghantar kedua tangan atas 2 lutut. Nyo tu ulama kata rojak mana nyo tu. Kata setengah lutut nyo malaikat. Mana dia tak atas lutut dia. Setengah kata lorong tak atas lutut Nabi tu. Menghantar kedua tangan atas lutut nyo Nabi. Mana dia tak atas tangan atas lebar lutut Nabi. Jadi puak sahabat tengok, orang mana ni? Ya puak sahabat ni kan gerung dengan Rasulullah SAW. Ni mari kong ni mari perapak lutut gitu tak tangan atas pohon Nabi. Bukan atas lutut atas pohon. Pohon nyo. Kata tu rojak nyo Nabi. Orang mana? Umar ni tengok. Ya Umar dia tak leh. Dia singa Rasulullah tu. Misal ada kenyum. Pelat orang ni, pelat ni. Lepas tu dia bersih. Siapa kenal. Tak ada siapa kenal. Tu nak ayat tu buat sahabat tengok. Tapi tak tahulah kata ke malaikat. Maka dia kata orang mana. Cuma pelatnya orang ni. Orang yang tak ada tanda-tanda rupa penak mari jauh. Tak ada. Tapi kalau orang dekat. Tak ada siapa kenal. Dia jadi pelat itu. Masuk part tu. Ya Muhammad berada. Pelat orang ni. Akhbirni anil iman. Nabi jawab SAW. Baru selesai Nabi jawab, dia kata, sadaqta. Umar tu orang ni pelat. Tanya orang, apa tak erti, baru jawab, kena tu. Apa panad dah. Tanya pula, tentang iman Islam. Tanya pula tentang ihsan. Lepas tu tanya, bila kiamat? Lepas tu, apakah alamat kiamat? Panjang cerita, dia punya hadis Jibril. Nanti kita ada sebut juga sini dalam Sarah Faridah, nak ada sebut hujung dia tu. Lepas pada tu bahawa Nabi jawab sedagah akik bunga kau tu baik pergi berat tu baik pergi sepas itu right lalu Umar duk mikir 3 hari 3 hari siapa itu jatuh lepaskan maya pada 3 hari itu jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila temu Rasulullah tanya Umar, mu tahu dah tu siapa orang nanya kemari? Umar tak Allah dan Rasulullah tahu. Itulah Jibril. Di mana tu dia nak nampak? Dia nampak. Itulah Jibril. Tu ada dalam muka surat 8 ada. Dalam Sarah Faridah. Tebah dia tu sikit tu.
muka surat 8 di nota kaki 2 seperti yang sabit pada hadis Jibril. Ia panjang dia ni pada soalnya tanyanya akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Islam dan iman dan ihsan. Apa tu buat cut maknanya panjang cerita gitu. Kemudian sebeda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Sayyidina Umar, katanya kamu pada 3 hari, dari riwayat lain kata. Temu dengan Umar, dia kata, "Ya Umaru, atadri manis sailu?" Hei Umar, adakah kau tahu siapa yang bertanya itu? Hak orang tanya kemarin tu siapa, kamu tahu tak? Kata Umar, Allah dan Rasulnya lah yang tahu, kami tak tahu. Sebeda ia, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Bahawasanya hak yang bertanya tu ialah Jibril tu alaihissalam. Ia datang, ia akan kamu nak mengajar, ia akan kamu akan agama kamu. Mengajar ke segala kerja agama kamu. Rupa tanya aku. Awak tanya aku apa iman, aku jawab. Dia kata sadaqta. Dia tanya apa Islam, aku jawab. Dia kata sadaqta. Apa ihsan, aku jawab. Betul. Nah, mana mai rupa tanya aku, tapi dia nak ajar kamu lah tentang agama kamu. Betul ulama kata agama melekat pi 3, iman, Islam, ihsan. Dah ada ni. Jadi tepat nak tu anak saat ni. Hak dia tanya, apakah hukum bersahabat dengan malaikat? Oh, bagus sekali. Orang tu, orang hak Allah Ta'ala pilih tu, dia duduk bersama dengan malaikat tu. Tu dia. Seperti Nabi bersahabat dengan malaikat Jibril. Ada apa di atas dengan malaikat? Malaikat rahmat. Kan malaikat yang bawa rahmat. Tu dia. Cuma tak tahu apa nak ada kedak tak ada lah. Berlaku kedak tak tahulah tu. Tapi dia mau tanya. Ya, tak ada masalah. Cuma dia tanya orang tu, mu tahu mana tu malaikat? Ya, aku malaikat Allah. Tak apa. Dah itu kan?